Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan-puan, perhimpunan pada kali ini juga sebenarnya memang sangat istimewa kerana kita juga menyambut bulan kemerdekaan yang ke-69. Berbanyak tahniah kepada Puan Aish ataupun Puan Nur Aisyah binti Muhammad Dahlan sebagai kita punya wakil lah. Walaupun beliau pergi ke Korea Selatan untuk menghadiri program pembangunan eksekutif EDP anjuran JPA dan juga NHI tersebut, maka saya percaya segala yang telah diberikan dan dipamerkan oleh Puan Aish sepanjang berada di sana dapat memberikan satu cerminan yang bagus untuk bahagian pengurusan hartanah. Tahniah Puan Aish. Puan-puan yang saya kasih sekalian, satu lagi perkara yang perlu kita beri perhatian adalah peningkatan ekspektasi stakeholders terhadap BPH, khususnya penghuni kuartus dan juga penjawat awam. Kini stakeholders bukan saja mengharapkan keputusan yang betul, tetapi juga mahukan perkhidmatan yang cepat, jelas, mudah dan responsif. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin menekankan bahawa integriti mesti menjadi satu asas dalam setiap tindakan kita. Integriti merupakan tanggungjawab setiap warga BPH. Kita menguruskan aset dan sumber kerajaan, membuat keputusan dan berurusan dengan pelbagai stakeholders. Setiap tindakan perlu berlandaskan peraturan, ketelusan, accountability dan kepentingan kerajaan. Saya percaya dengan kemampuan dan komitmen daripada seluruh warga BPH, kita semua mempunyai satu pengalaman, kepakaran dan keupayaan untuk menghadapi perubahan yang akan datang. Apa yang penting ialah kita semua mempunyai kesediaan untuk belajar, keberanian untuk berubah dan semangat untuk bekerja sebagai satu pasukan.